Jangan bazir emosi untuk beli emas. Saya selalu pesan masa harga emas rendah beli je. Jangan tunggu harga paling rendah sebab tak siapa tahu bila harga paling rendah. Lepas beli tak perlu cek harga emas setiap hari, setiap jam ataupun setiap minit. Harga naik rasa happy, harga turun rasa kecewa. Jadi membazir emosi sahaja. Jadi tuan-puan, monitor harga pasti bila? Pertama, bila nak beli atau bila nak jual. Itu sahaja. Jangan selalu tengok. Sebelum ini ada penyimpan emas saya nak beli emas 1 dinar. Lepas tu dia tengok harga emas turun, terus dia nak cancel. Takut nak beli katanya. Jadi saya nasihatkan beliau, harga emas turun naik itu normal. Kalau lepas beli harga emas terus naik dan tak turun-turun, itu tak normal dan itu mustahil. Jadi asalnya dia nak beli 4 dinar, dia buat keputusan beli cuma 1 dinar. Sekarang harga emas dah naik RM2,000 untuk 1 dinar. Saya rasa dia menyesal sebab tak beli 4 dinar terus. Sebab itu saya pesan, jangan bazirkan emosi dengan harga emas. Masa harga emas masih di paras rendah, beli je kalau ada duit untuk simpanan jangka masa panjang. Yang paling penting, berapa banyak gram yang kita dapat beli.